Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membentangkan satu refleksi jurnal bertajuk Metodologi Ulama dalam Asbab An-Nuzul Al-Quran yang ditulis oleh Muhammad Nazri Ahmad dan diterbitkan dalam jurnal At-Turat pada tahun 2020. Secara umumnya, jurnal ini membincangkan kepentingan ilmu asbab nuzul dalam memahami dan mentafsirkan Al-Quran. Penulis menjelaskan bahawa asbab an-nuzul merujuk kepada sebab atau peristiwa tertentu yang menjadi latar belakang kepada penurunan sesuatu ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, bukan semua ayat diturunkan kerana sesuatu peristiwa. Sebaliknya, hanya sebahagian ayat yang mempunyai sebab penurunan yang khusus. Jadi, antara dapatan utama kajian ini ialah ilmu asbab nuzul merupakan salah satu komponen terpenting dalam ilmu tafsir kerana ia membantu mufassir memahami maksud sebenar sesuatu ayat berdasarkan konteks sejarah dan keadaan masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan. Kajian ini juga mendapati bahawa para ulama sangat teliti dalam menilai kesahihan riwayat asbab nuzul supaya tafsiran yang dibuat tidak bercanggah dengan maksud sebenar ayat Al-Quran. Selain itu, penulis menegaskan bahawa pemahaman terhadap asbab nuzul mampu mengelakkan salah faham dalam mentafsirkan ayat serta membantu mengeluarkan hukum dengan lebih tepat. Hal ini menunjukkan bahawa memahami konteks sesuatu ayat sama pentingnya dengan memahami lafaz ayat itu sendiri. Melalui pembacaan jurnal ini, kita memahami bahawa ilmu asbab nuzul bukan sekadar mengetahui sejarah penurunan ayat, tetapi menjadi kunci penting dalam memahami mesej dan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Kesimpulannya, jurnal ini berjaya menunjukkan bahawa asbab an-nuzul memainkan peranan besar dalam memastikan pentafsiran Al-Quran dilakukan secara tepat, berautoriti dan berlandaskan metodologi yang sahih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.